Anak saya 6 tahun sering menangis kalau diajak menghafal Al-Quran dengan ibunya. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada anak terhadap Al-Quran sehingga timbul kesedaran sendiri kerana cinta untuk menghafal Al-Quran. Kesedaran sendiri iaitu dengan emak dan bapaknya juga menghafal Al-Quran. Jangan seperti orang Yahudi, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Engkau suruh orang berbuat baik tapi engkau sendiri melupakan diri. Maksudnya apa? Engkau suruh anak menghafal Al-Quran, dia sendiri pun tak hafal Al-Quran. Bahkan pegang dan sentuh Al-Quran pun 3 kali gaya tak sentuh. Lalu mengalu-alukan supaya anak menjadi penghafal Al-Quran. Lambat lagi. Mana boleh? Engkau dulu mulakan, baru nanti tarik anak. Dan kemudian doa orang tua ni mustajab. Ya Allah, tumbuhkanlah rasa cinta kepada Al-Quran anakku ini ya Allah. Macam tu caranya. Dan kemudian selalu dengarkan murattal-murattal. Dan kemudian juga bagi hadiah kepada anak. Kalau nak hafal surah jangan dari An-Naba, tapi hafal daripada Qul a'udzu birabbin nas, An-Nas, Al-Falaq, Ikhlas. Macam tu method dia. Dah hafal, sambung lagi Al-Masad, An-Nasr, Idza Ja, kemudian Al-Kafirun. Baca Al-Kafirun sampai An-Nas. Lancar, sambung Inna A'taina, Al-Kautsar tadi, Al-Maun, Quraisy. Dah hafal, baca Quraisy sampai An-Nas. Begitu seterusnya, Al-Fil, Humazah sampai Al-Asr, begitu seterusnya. Jangan baca An-Naba, An-Naziat, hilang semangat dia menghafal Quran. Nanti kau hafal beberapa ayat, mak bagi ini, bapa bagi hadiah. InsyaAllah lama kelamaan mula-mula kerana hadiah, tapi hujung-hujungnya rasa cinta dia dengan Al-Quran. Begitu caranya. Allahu Ta'ala alam.